Hey, what's up party people? Aku baru je balik pergi beli barang sebab aku bosan dan aku kena membeli. Dia macam tak boleh tak beli, dia kena beli juga. And satu pakai recycle bag bila keluar, okay? Okay. Ni flavor baru, aku baru nampak. Tak tahu lah, mungkin dia flavor lama, tapi aku baru nampak sup ayam berempah, popcorn cheese. Aku selalu problem kalau popcorn tu dia rasa macam dia cheese tapi dia manis, macam Garrett's. Garrett's kan dia punya cheese tu macam manis sikit, so dia rasa macam pelik. So bagi aku suka popcorn ni, popcorn cheese Tong Garden. Dia rasa cheese and masin. Selalunya bila kita luar daripada kawasan pun kita ada masalah pembuangan sikit, so this helps Milo. But this is the best instant kopi O. Aku dah try few brands sebelum ni. Aku rasa Zeus setakat ni kopi O instant the best. Dia punya manis tu, dia punya rasa kopi tu just nice. Aku beli dekat Mr. DIY. Dia pun sedap juga. Dia green peas original flavour. Kena baca daripada screen. And dia macam like crispy, lepas tu dia masin macam like kena try kat Mr. DIY. Dry seaweed. Aku punya dinner malam ni ayam penyet. Konon-konon diet so tak ambil nasi. Nama kedai ni ayam rasa ayam. Rasa ni ayam dia. Okay, so aku tengah banyak jerawat, so aku nak cuba ni Safi Naturals anti jerawat. Tapi kalau kau ada natural curls, guna ni. So dia memang like dia help with natural curls. Dia memang like bagi curls kau tu maintain dan kemas. Aku dah try macam-macam deodorant. Okay? Macam-macam deodorant. Tapi so far deodorant yang memang tak bau. Safi bukan sponsor, okay? But aku dah try macam-macam deodorant. So far, this is the best. Apparently kalau kau minum air banyak, dia helps with like acne as well. So yep. Jenama Sasa. Okay. Dia bukan Sasa kedai makeup, tapi nama dia pun Sasa. Alright, so that's all my purchase on my second day in Kota Kinabalu.